Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilhan Nazmi bin Muhammad Nazul. Saya daripada Bahasa Melayu 1. Jadi pada hari ini saya akan mempromosikan buku cerita dalam tulisan Jawi yang telah dihasilkan oleh saya dan diinspirasikan daripada buku cerita yang bertajuk Semut-Semut yang Rajin, hasil karya Nurul Azila Arifin. Jadi buku ini telah saya hasilkan menggunakan tulisan Jawi dan saya telah letakkan beberapa gambar untuk menarik minat pembaca. Dan buku Jawi ini telah ditulis menggunakan dua warna, iaitu warna hitam dan warna merah, untuk mengasingkan suku kata supaya kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun ataupun yang sudah sekolah rendah boleh belajar Jawi dengan lebih mudah, kerana saya telah menghasilkan mengikut suku kata. Jadi mereka boleh sebut dengan mudah dan boleh mempelajari dengan lebih mendalam. Baiklah, itu saja. Sekian, terima kasih.